Cool FM potong Q Lemang. Haiza akan buat kerja esok 4 hingga 6 petang di Lemang Trust Jernang, Kak Lin Bangi. Siapa nak order, bayar di mana di 017-276-5656. Sekarang ni kita bersama Aida Jebat dan juga Hazama untuk lagu Raya. Ya, ini lagu mereka dah dilancarkan 4 hari yang lepas. Sedap lagunya. Dengan buat pertama kalinya Aida Jebat dan juga Hazama. You all boleh minta dekat Cool FM, nanti kami akan putarkan. Tapi dah kata tadi Hazama bukan datang dengan sebelah tangan, dia datang 2 belah tangan dia. Sambil menyelam minum air. Yes. Tak puasa. Hazama juga lagu ni lah. Aduh. Lain dah kan? Baik sangatlah lagu ni. Ini nama dia Pulang ke Pangkal Jalan. Tajuk lagunya Maaf Terpendam, juga untuk raya lah kan. Lagu ni Hazama buat seorang-seorangnya lah ya. Bukan saya. Yang ni bukan saya, bukan. Saya bukan M Hazama. Bukan M Hazama. Siapa yang buat? Saya penyanyi. Lagu ni ciptaan Tam Spider. Oh, legend. Lirik daripada Kion. Saya penyanyi je dalam cerita ni. Saya penyanyi. Aida dia pandai. Dia takut dah kena balik kan. Bila siap lagu ni, bila dirancangkan, apa ceritanya? Sebenarnya lagu ni sikit je. Lagu ni siap dulu. Sebelum lagu yang tadi tu. Betul, lagu yang tadi tu saya hilang habis lah. Foto time corner kan. So saya pun macam jalan je lah. Tapi tujuan saya keluarkan lagu setuju sebab saya rasa yang ini yang macam lagu yang Maaf Yang Terpendam ni, lagu ni dia lebih kepada yang ni selera Melayu. Macam lagu dengan Aida tu adalah saya rasa untuk saya punya contribute memang bukan saya punya genre, tapi tu cara saya untuk contribute untuk macam mengikut kehendak semasa. Saya pun kena macam mengiyakan ni 2026. So kita tunjukkan 2026 punya lagu. Jiwa tolak tepi lah Kita ikut flow apa yang orang nak lah. Saya kena serve juga industri muzik tu sebab kita kena tunjukkan 2026 punya teknologi of music ataupun zaman 2026 punya lagu raya. Betul. Lama-lama jangan zaman baru. Dia ada 2 genre berbeza, 2 bunyi yang berbeza Kan bunyi lain-lain ni, cuba dengar yang ni lain. Kan? Tak sama kan? Yang ni pula bunyi macam ni. Sah pula. Dia kan? Dan pulang ke Pangkal Jalan. Jadi kita doakan kedua-dua lagu ini meletup di kedua-dua kesempatan. Dan kalau dekat Cool FM anda nak dengar, jangan segan, jangan malu, minta je dengan kami. Kami akan putarkan sepanjang bulan raya ini. 1 bulan ada masa. Kalau terlepas kena tunggu raya tahun depan baru kita putarkan balik lah. Boleh. Bulan puasa dan juga raya tahun depan. Lambat lagi, beratus-ratus hari lagi. Jadi sebelum balik kampung, Hazama dan juga Aida, silalah buat ucapan selamat hari raya untuk peminat-peminat anda dan juga untuk penyokong-penyokong tegar Hazama dan juga Aida Jebat di industri. Silakan Hazama. Aida dulu. Ladies first. Okey, Assalamualaikum kepada semua pendengar Cool FM dan juga peminat saya yang nak pulang ke kampung tu, jangan lupa untuk request lagu hari raya. Boleh dengar di semua platform muzik juga dan juga boleh cari di YouTube kalau nak tengok Hazama menari. Dia ikut je. Kita suruh pandang atas, kita pandang atas. Body kena, muka tak kena. Dia pandang gigi, dia buat je. Okey, Hazama pula silakan. Okey, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua pendengar Cool FM. Khususnya semua rakyat Malaysia lah. Termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau luar negara, kalau dengar Ada. Selamat Hari Raya. Kalau boleh bawa kereta tu, kalau pengguna-pengguna jalan raya yang sedang mendengar ni, bawa kereta tu hati-hati. Kalau boleh kita sama-sama bertoleransi di jalan raya di Hari Raya ini supaya kita selamat sampai semua orang boleh happy dan raya kita kali ini lebih bermakna berbanding raya-raya sebelum-sebelum. Macam template je kan? Macam dah pernah dengar. Come on lah, berapa belas tahun berborak pasal raya. Selamat raya untuk Hazama, selamat raya untuk Aida Jebat. Kami tinggal anda dengan lagu ini. Cool FM Malaysia dah cool. Hai, saya Abida.